Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke siri kedua Dogcast bersama saya Dr. Abdul Razak. Sebelum itu, please follow, share dan like Max social media Max Family Malaysia. Kali ini saya membawakan seorang tetamu yang akan membicarakan kisah-kisah tentang pesakit kanser darah. Ya. Selamat datang, Dr. Wan Fariza. Terima kasih Raza. Mungkin Dr. Wan nak saya panggil Wan ke Fariza. nak panggil Fariza ke? Ya, Mana we yang are among colleagues. Fariza je lah. Fariza je lah Okay. So Fariza mungkin boleh cerita serba sedikit lah. You punya background. Daripada tadika ke? Actually not that. Actually thank you very much kepada Razak dan juga Max Family kerana menjemput saya. Ya, kami berbesar hati. Untuk a few months juga kan kita back and forth nak try to find a good day that suit both of us. Saya seorang pakar hematologi dan juga pakar perubatan dalaman. Dan saya mendapat ijazah mungkin lebih daripada 20 tahun yang lalu. Dan saya Dalam negara, luar negara? Di luar negara. Dan maksudnya lepas SPM you lepas SPM jadi... Alhamdulillah saya melanjutkan pelajaran dalam A-level dan juga terus sambung ke medical school. Dan apabila saya pulang sebagai doktor pakar. Dan saya telah berkhidmat di beberapa institusi kesihatan kerajaan dalam bidang perubatan dalaman dan juga hematologi. Bila you balik daripada... Okay, by the way, you grad kat mana? Saya graduate dari London. London. Dari London. Then you sambung kepakaran pun di sana juga? Di sana. Jadi training di sana tu lain sedikit daripada training hematologi di Malaysia. Lain daripada segi? Kita buat MRCP dulu. Lepas dapat MBBS kita buat MRCP, perubatan dalaman dulu. Selepas tu baru boleh buat sub bidang dalam hematologi. Tapi semasa buat sub bidang hematologi tu saya buat keputusan untuk pulang ke Malaysia dan sambung sub bidang hematologi tu di Malaysia. Tahun bila pulang? Saya balik tahun 2010. Dan bila you balik, you terus join hospital kerajaan ke ataupun? Saya join institusi hospital pengajar. Hospital pengajar. Hospital University? Hospital University, yes. And then untuk beberapa tahun lah sebelum you decide untuk pergi ke private ni? Ya, dan saya sebenarnya banyak terlibat dalam bidang akademik juga sebagai Profesor Madya. Dan dalam bidang akademik tu kita banyak buat kajian, research dan buat publication. Jadi banyak belajar tentang kanser darah ni dengan lebih mendalam lagi. Dalam busy tu kan, you sekarang ni saya seorang bekas pesakit CML lah. Saya dah menjalani pemindahan sumsum tulang kan. So of course you ada jumpa pesakit CML kan. Pesakit CML saya tak pasti sebab you tak pernah bekerja di hospital kerajaan kan? Di hospital KKM lah. Mungkin itu jadi sekarang ni you kerja di hospital swasta. Ya. Saya tak pasti sama ada tak bezanya pesakit. Of course background ataupun latar belakang mungkin sedikit berbeza. Tapi dalam menangani apa kata orang tu emosi ke, of course manusia ni dia pergi hospital mana pun emosi dia sama. Bagaimana emosi dia orang ni macam mula-mula tahu diagnosis lah. I mean mungkin ada yang kisah yang you boleh ingat sepanjang hayat. Ya. Betul di Malaysia untuk pengetahuan orang ramai sistem kesihatan di Malaysia
ada sedikit perbezaan berbanding dengan tempat lain lah. Kerana kita ada hospital kerajaan, kita ada hospital pengajar di bawah Kementerian Kesihatan, lepas tu kita ada hospital swasta. Jadi akses ataupun pesakit punya akses kepada ubat, kepada rawatan, investigation, ada sedikit perbezaan, tapi mungkin tak adalah banyak sangat, tapi ada perbezaan. Jadi kalau nak ingat balik masa saya di hospital pengajar dulu, pesakit yang datang kebanyakannya dirujuk daripada hospital periferi lah, ataupun daripada hospital yang tiada kepakaran hematologi, yang tidak ada servis tu kan. Ya, daripada hospital yang mungkin di pendalaman sedikit, yang tiada pakar hematologi, jadi dirujuk ke hospital universiti kita. Jadi diagnosis tu sudah disyaki, tapi macam contohnya di hospital swasta, mungkin ada yang dapat detect melalui medical check-up. Mereka buat medical check-up and on screening nampak macam sel darah putih lain sikit, ataupun mereka mungkin senang sikit nak dapat akses, jadi mungkin ada dari segi perbezaan bagaimana kita berjumpa pesakit tu. Ada yang melalui medical screening, medical check-up, ataupun sudah ada penyakit tu dan dirujuk oleh doktor lain dahulu. Dan juga, tapi saya rasa dari segi umur, ada pesakit muda di hospital kerajaan pun ada, di hospital swasta pun ada. Dan juga dari segi latar belakang sosioekonomik, yang itu juga memainkan peranan dari segi perbezaan. Tapi yang selalu yang datang hospital swasta ni tak semua, kebanyakan mereka sama ada dia orang ada insurance coverage, betul tak? Betul. Jadi mungkin daripada segi tu tak ada masalah sangat, ataupun ada pesakit yang tidak macam daripada latar belakang kewangan yang kuat tetapi masih pergi ke hospital swasta. Ada beberapa sebab lah mengapa pesakit datang ke hospital swasta. Mungkin dirujuk oleh doktor panel di mana insurans-nya mungkin sudah di-cover lah. Tetapi sebelum kita menentukan pesakit boleh dapat akses kepada ubat sekian-sekian, kita tengok juga insurans punya coverage. Ada setengah pesakit mungkin ada had, setengah pesakit mungkin hadnya lebih tinggi. Jadi kat situ still ada isu financing lah, ada akses, ya.